Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini bersama saya Syarin dari TM Motor One. Okey, kepada abang-abang rider-rider yang dah lama main 250, 650, hari ini saya nak review 2 unit motor. Alright, so yang pertama saya nak review motor 1000 Tsugomi. Kenapa saya suka motor ni? First, dia punya design. Lampu dia yang nampak garang. Motor nampak eksklusif, nampak padat. Alright, yang paling penting motor ni Jepang, guys. So, kita tengok apa yang ada dengan motor ni. Untuk Z1000 Tsugomi ni, dia datang dengan windshield carbon. So, daripada segi bahagian bawah kita ada engine protector, slider, dan juga motor ni datang dengan exhaust aftermarket. Alright, so kalau abang nak dengar bunyi dia, jom saya belanja. Alright, untuk Z1000 Tsugomi ni, motor tahun 2013. Harga jualan kita jual 378, dan yang paling penting mileage baru 14,500, guys. Yang kedua, kepada rider-rider yang mementingkan brand, mencari motor konti dan harga boleh didengar, kita ada F800R. Alright, kepada abang yang nampak sangat motor ni tinggi tapi sebenarnya tak. Ketinggian dia hanyalah 790mm sahaja. Macam saya tinggi 170, hampir dapat full. Dan yang paling penting, motor ni ringan, lebih stable, lebih senang nak handling. Tahun 2016, mileage hanya dah 19,000 sahaja dengan harga jualan 238. Jom saya belanja bunyi dia macam mana. Baik, pada abang yang berminat dengan 2 model motor ni, boleh kontak sales team kita. Dan pada abang nak jual motor, beli motor, cari motor di TM Motor One. As per more, ride with us. Ciao.